tajo mengena sahabat. Oi, dah tahan besar ni. Kat benda ni, umpai. Push. Push. Dah tahan besar ni. Push. Kat benda ni. Macam pating. Tekan kamera. Oh, gohok sahabat. Kegohok. Oh, lompat. Oh. Ush. Kuat ni gohok. Alhamdulillah. Semalam ada mancing. Lepas tu ada 2 ekor anak bawal ikan merah. Saya buat umpan arai ni sahabat. Umpan arai, umpan tajo. Alhamdulillah ada hasil. Okey sahabat. Assalamualaikum. Selamat petang sahabat. Petang ni nak pergi turun mancing. Ada rezeki awal sahabat hari ni. Macam yang sahabat-sahabat tengok di awal tadi. Ni dia. Bergahak rezeki. Dia makan siang ni tengok ni. Gohok sahabat. Kena tajo. Umpan nak bawa ikan merah saya tak tunjuk lah. Saya mengumpan tu. Alhamdulillah. Rezeki yang gegohok naik ni. Ni kalau ada dia menangkap kan boleh casting. Ni dia. Gohoknya sahabat. Nanti untuk petang ni saya nak turun mancing. Kalau ada hasil mancing kan, adalah video ni seterusnya. Tapi alhamdulillah. Awal-awal dah dapat hasil dah. Gegohok. Kena tajo. Ingat ikan benda tadi putih je. Bergahak kena tajo. Awal-awal lagi dah ada hasil. Rezeki sahabat. Alhamdulillah. Okey, saya nak buka ni. Aduh, tersalah pegang dia sahabat. Habis bahaya gigi gohok ni. Dia gigit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lubang. Saya player tak tahu di mana. Payah jatuh sungai ni. Wah. Habis jari. Berlubang. Sikit je dekat ni. Inilah. Berbahaya ni. Terangkut buah tu pula. Dua jari kena. 3 jari pun kena. Salah langkah. Tetaplah hati-hati sahabat. Tu lah kena dalam 2 kilo. Aduh. Umpan saya dah cari dah sahabat, anak udang. Nak mancing, duduk sekejap. Ini pukul 5.30 dah ni, petang. Nak mancing. Target hari ni udang. Tapi tangan tak berhenti dah. Dah. Pedih. Anak udang banyak dah. Asyik sarut tadi. Saya turun pukul 5 tadi. Saya sarut udang tu. Alat pancing dah ada. Okey sahabat.
Aduh, nak langgar kayu pula masuk ke apa? Ada macam-macam dugaan sebab lepas ke tidak ni. Berdarang. Sikit lagi nak cangkuk kaki pula. Bahaya dia ni. Dia baru kena ni. Dia baru kena memang bahaya lah. Bukan apa. Bukan pegang ke dia tadi. Tangan dekat macam tu je. Dia terus pusing kepala, gigit lalu. Nak tarik tu, sebelah tangan lagi kena. Aduh. Mancing tak lagi ni. Okey, dah dapat hasil dah. Kita mancing pula. Aduh, potong tindak. Cedera digigit Dracula sungai. Dekat 2 kilo tu. Aduh. Kami cari. Benar agak? Tahu. Tahu. Bawa perkara semalam kawan mengair. Dapat bawa kamera. Umpan tahu bawa kamera. Lepas tu umpan tahu kecil bawa hara situ. Tempat patah garis. Selesai. Kalau itu pedak. Kau buat tak tu pulau darah tu. Tangan kau tadi gigit ni. Tak ada baru nak pegang. Dia cangkuk satu. Aduh. Dengan jari tu. Tak ada. Puas dengan semuanya merah dan melepas jari tak ada. Cedera parah tu gigit di Dracula. Dracula pula. Dracula. Tu 2 kilo ada ni. Ada 2 kilo. Apa 120 dah? Berapa jam? Dah pukul 5.30. Ni biar betul. 5.30 lah tu dekat pukul 6 tu. Kompak. Dekat pukul 6 dah ni, pukul 4 benda. Ada dah belum mengair lagi. Mengair kara. Putus. Nasbaik kau ikat. Ada kau ikat. Kau bajet dah kau ikat dah tadi. Cabut ah. Okey sahabat. Lubuk pertama. Saya nak mancing ni dulu. Umpan udang Okey. Moga ada hasil. Okey. Campakkan yang pertama ni. Moga ada hasil sini. Nasi besar. Mancing udang. Pancing yang campak pertama tadi dah kena sahabat. Macam pari. Saya baru campak 2 pancing. 3 kan ni. Dah ada makan dah. Pari juga. Awal lagi makan. Ikan benda ni. Tenggelu lah. Bukan pari je. Pari. Turuk sikit je kena. Kena saut ni. Kena sikit. Yang ni boleh. Dah ambil ni besar ni. Alhamdulillah. Hasil pertama. Baru campak. Makan mata udang. Kalau air je ni, umpan udang memang cepat ikan makan.
Jaring. Lain. Senggiring. Ni buat umpan tajar ni. Cari bapak bawa kamera. Bawa kamera gemuk sangat ni. Senggiring. Okey. Apa ini? Mata udang. Dia tahan juga besar. Bawa kamera. Bawa kamera. Sebab dia pakai mata udang ni, dia takut sikit. Takut ikan kayangan. Tengah je. Rugi mata udang. Kalau ikan kayangan tu lepas ni. Nak bawa kamera. Okey sahabat, ini hasil saya mancing tadi. Ada dapat sengiri. Sengiri ada 3 ekor, laih 2 ekor, pari, anak boy kamera. Gohok tu kena tahu umpan anak boy kamera petang semalam. Petang baru tengok. Bateri habis ya sahabat. Ini tukar bateri baru. Ni. Tadi saya nak cerita kisah ngumpan ni. Saya dapat ikan sengiri ni tadi mancing. Lepas tu saya umpan tajar ni. Tak tahu sudah mana yang tadi. Tiba-tiba terpadam bateri. Semoga ada hasil. Ada esok. Gohok tu umpan nak bawa ekor merah. Yang ni kita umpan nak sengiri. Tajar ni. Ada lagi ini pun buat umpan ke. Ada lagi anak sengiri macam ni. Dah cantik ni anak sengiri ni. Dulu saya pernah dapat bapak bawa ekor merah berapa belas kilo umpan anak sengiri. Okey. Ada lagi 2-3 taut lagi tahan. Ni jom kita pergi tahan. Semoga hot ni esok ada hasil.
tahan petang esok pula baru tengok ni. Balik kerja esok baru tengok tahu. Kita tahan aje. Tengok macam gohok ni. Ada juga rezeki. Tahan petang semalam. Petang ni baru tengok. Nak sambung lagi mancing sekejap. Cari lubuk. Dekat sini satu. Kamu tak menahan ni. Dekat sini. Kita tahan. Satu tajuk kat sini. Umpai ikan ni. Sengirim batu. Moga dah sih. Okey, dekat sini satu tajuk. Kita umpan sengiring. Ni dia. Nak sengiring. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat. Moga ada bapak BM esok. Tengok ikan sungai dia cegah sikit ah. Dah tinggal berapa ekor yang dapat tadi mancing. Ni nak tahan satu lagi tajuk. Okey. Semalam saya ada umpan arang sahabat. Lupa nak tengok masa awal tadi. Petang semalam tengok, petang ni. Petang semalam tahan, petang ni tengok. Lepas tu petang semalam saya mancing, saya tak buat video. Bateri tak apa cantik semalam. Jadi videonya tak ada penghujung, tak ada penutup. Saya nak sambungkan dengan video untuk kali ni sahabat. Lepas saya tengok arang ni, saya sambung sikit video petang semalam sahabat. Boleh kan? Boleh ya sahabat. Ada sikit video mancing petang semalam. Duduk tengah air ni. Tak duduklah monster nak makan. Umpan udang ni, udang yang mancing petang semalam. Umpan habis. Ringan. Petang ni tak dapat udang. Tengok hasil udang petang semalam sahabat. Okey. Tengok dulu video ni.
Yo. Alhamdulillah. Naik dia. Ini dia. Baru spek biru. Ada makan. Alhamdulillah. Udah lagi. Oh, sangkut. Sangkut. Ikan benda ni makan tidur ni, ikan benda ni. Dia makan tidur. Angkat baru dia melawan. Boleh tahan juga saya. Kamu dah ubi ke? Tidur. Baby beli dia. Ingatkan benda. Okey sahabat, dah tengok video yang petang semalam Terima kasih tengok video petang semalam tu. Dapat apa? Udang. Allah tu ikan anak beli dia. Okey, saya sambung balik semula. Ni. Umpan anak boy kamera. Bapak anak boy kamera. Umpan tajuk. Baru ni Pernah dapat 22 kilo sini umpan anak boy kamera. Umpan anak bapak dia ambil tu. Saya sambung memancing semula sahabat. Nak mancing sikit lagi dalam sejam lagi. Okey.
Okey sahabat. 7 suku dah. Saya nak balik dah. Setengah jam dah duduk kat sini. Air naik. Sebab tadi tunggu kayu tu nampak. Sekarang ni dah tenggelam. Jadi patutlah tak ada ikan sahabat. Bila air naik dekat Sungai Jelan ni, kalau mancing memang ikan payah nak makan. Jadi inilah kisahnya untuk hari ni ya. Jari ni kena gigit di gegohok. Berapa kesan ni? 2 jari ni. Jari ni hak yang nak korek hidung ni. Aduh, tak selesa lah. Dekat-dekat kuku ni pun sakit ni. Terasa berdenyuk lagi sahabat. Jari ni. Jari korek hidung tak ada arah lah. Tak korek hidung lah 2-3 hari ni. Okey sahabat. Terima kasih mana yang sahabat-sahabat selalu hadir tu, selalu komen. Alhamdulillah. Hasil kita tengoklah. Laih tadi 2 ekor pun saya buat umpan tauk pari seekor, gohok tu seekor saya bawa balik. Yang tu ya, gohok ni dalam 2 kilo lebih. Tak tahu lagi sama ada nak makan ke nak jual gohok ni. Lepas tu video ni nak bagi panjang, saya sambungkan dengan konten memancing petang semalam. Mancing petang semalam tu tak ada apa, payah nak menyambung video tu. Jadi saya sambung dengan video ni yang tadi tu ya. Okey sahabat, sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu hadir. Alhamdulillah. Sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.